kita selalu dengar ustaz sebut tafsir Quran, tadabbur Quran. Boleh ke jelaskan apa beza antara tafsir dan tadabbur? Ini sangat penting para jemaah sekalian. Tadabbur dengan tafsir ada kaitan, tapi dia berbeza. Para ulama mengatakan orang yang boleh tafsir Quran ni orang alim ulama. Saya baca je tafsir ni, saya baca kitab ni, tafsir ni. Sebelum mari baca di sini, saya dah rujuk banyak kitab-kitab tafsir sebelum kita mengajar. Sebab kita bukan mufassir, kita hanya sekadar membaca tafsir. Lain. Ilmu tafsir ialah menjelaskan makna ayat dan penjelasan satu persatu terhadap ayat Allah Ta'ala yang termaktub dalam Quran. Ayat ini makna dia apa? Maksud dia apa? Sabab nuzul dia macam mana? Apa yang dihuraikan? Itu dia panggil ilmu tafsir. Ini bukan semua orang boleh masuk. Kalau masuk semua, mungkin tersalah jalan kita. Berbeza dengan tadabbur, tadabbur kita renung kepada ayat. Ayat yang kita belajar, contohnya saya buat, kita tadabbur 2 ayat. Semalam dengan hari ni. Nak ambil yang jauh-jauh takut terlupa dah tuan-tuan. Semalam kita tadabbur cerita Nabi Sulaiman dengan semut. Ulama tafsir kata, Sulaiman ni Nabi. Anak kepada Daud. Menerima pentadbiran dari mewarisi tadbir ayah dia dan lebih lagi. Dia boleh menguasai bahasa, boleh menguasai binatang, binasa bahasa semut. Itu ulama tafsir boleh huraikan. Tapi bagi kita, kita nak ambil satu je tadabbur. Kata-kata semut, wahum la yash'urun. Mereka tak tahu. Kalau Sulaiman tahu, dia tak pijak sarang kita. Satu. Hari ni, kita tak tahu burung belatuk macam mana rupa dia, bagaimana dia punya bentuk, warna dia, dan besar mana, itu bukan kerja kita. Itu kita serah kepada ulama tafsir. Kalau ada tafsir, tafsirlah. Kerja kitanya, kita belajar ilmu tawaduk, ilmu tasabut. Nak terima berita, pasti dulu betul salah. Ini kita tadabbur, sebab ilmu tadabbur ilmu yang kita renung kepada ayat Quran untuk mencari petunjuk, mencari bimbingan, mencari jalan yang kita nak amalkan. Sekarang ni kita boleh amal. Ilmu semut, bersangka baik. Ilmu hudhud, boleh je orang kecil bagi tahu maklumat pada orang besar. Orang besar kena bersifat tawaduk. Satu. Yang kedua, setiap maklumat yang kita terima, jangan telan bulat-bulat, mesti tasabut dan tabayun. Itu dipanggil tadabbur. Ini saya rasa boleh jelas. Kalau nak panjang lagi, masa kita tidak terhad. Jadi kita, ilmu tafsir ni makna ilmu nak huraikan maksud ayat, khilaf ulama dalam, itu semua tafsir. Kita serah kepada ulama tafsir, mufassirun. Tapi tadabbur kita boleh ambil. Alhamdulillah. Boleh jelas lah, insya-Allah. Agaknya jelas lah tu. Kalau tak jelas lagi, kena jelas lah. Kalau tidak, rugilah kita. Macam mana kita tak jelas, benda sudah jelas. Baik para pelajar sekalian.